Okay, dua apa? Saya rasa bengkel tadi, satu kita cakap pasal makanan, satu kita cakap pasal bisnes kan? Okay, so saya nak teruskan dengan bisnes. Ya, saya teruskan dengan bisnes. Okay, kalau semua dah ready, saya boleh mulakan. Semua boleh ya? Okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya semua. Okay, nama saya Arnida. Ya, Arnida. Kawan-kawan panggil Nida. Ya, Nida. Okay. So, kalau di kampus, saya mengajar pelajar-pelajar tentang bisnes lah. Ya, saya mengajar tentang bisnes. Dr. Fiza pun mengajar tentang bisnes. Selalunya kita akan split kelas lah. Saya ajar separuh kelas, Dr. Fiza akan mengajar separuh kelas, program yang berbeza-beza. Dan selalunya saya akan mengajar pelajar-pelajar berkenaan dengan bisnes adalah pelajar-pelajar dari program bachelor dengan pendidikan sains rumah tangga. Ya, sains rumah tangga. Itu adalah bidang saya dan Dr. Fiza lah, ya. Saya dan Dr. Fiza. Okey. So, bila kita bermula dengan bisnes, Dr. Fiza dah sentuh menjadi seorang usahawan, ya. Menjadi seorang usahawan. Okey. Dan saya nampak ramai sebenarnya ada produk. Ya, ramai ada produk. Saya nampak ramai ada produk. Okey. Dan saya rasa sebelum ini bengkelnya adalah ada disentuh tentang branding, penjenamaan. Ada tentang penjenamaan. Okey. Yang pertama saya hendak tanya adalah semua produk yang ada itu dah ada jenama ke belum? Sudah ada. Ada yang belum? Ada yang belum? Ada label. Label jenama kena ada label. Wajib ada label. Sebab macam kita ada nama kan? Kita ada nama. Okey, kalaulah ada nama yang sama, susah orang nak membezakan yang mana satu, ya. Tetapi kalau nama itu memang kita je yang ada, itu maksudnya senang orang nak kenal pasti siapa. Dan apabila tuan-puan menjual produk-produk itu, senang sebenarnya saya nak cakap yang mana satu. Sebagai contoh yang paling selalu saya sebut dengan pelajar bagi contoh, kita ada Kentucky Fried Chicken. Ya, Kentucky Fried Chicken panjang nama dia. Betul tak? Lepas tu kita nak orang senang ingat, kita letak apa? Kita letak KFC. Ya, kadang-kadang bila kita tanya dengan orang, KFC tu apa? Ada yang tak tahu. Sebab kita dah biasa dengan KFC. Ya, kita dah biasa dengan KFC. Letak je KFC, semua kita dah tahu dah. Itu produk dia ayam. Dan bila KFC, warna dia warna apa? Warna dia merah. Kalau dia warna biru, dia KFC tak? Kenapa dia tak KFC? Bukan tema dia. Bukan tema dia. Kalau KFC memang semua merah. Macam Asia, merah. Kalau dia hijau, Asia tak? Bukan. Dia bukan. Different. Okey. Itu adalah tentang warna. Okey. Dan kemudian tentang nama. Okey. KFC lagi satu adalah selain daripada nama dia, dia ada logo. Logo apa? Logo atuk. Saya tak perlu letak KFC, saya tak perlu letak Kentucky Fried Chicken, saya letak le logo atuk tu, orang tahu dia KFC. Kalau saya letak gambar nenek, tak, bukan KFC nama dia. Itu lain dah pula. Ya, itu adalah sangat penting dalam bisnes yang pertama. Ya, sebelum pergi canvas, saya nak terangkan sedikit ya. Seterusnya produk. Ada produk. Dr. Rahimah ajar banyak dah kan produk. Okey. Perkara pertama, bila kita ada produk, okey, ini contoh satu lagi. Seorang jual goreng pisang, semua jual goreng pisang. Bagus ke macam tu? Boleh lah.
Kenapa boleh lah? Kenapa boleh lah? Semua orang suka, semua orang makan. Satu perkara yang tuan-tuan kena tahu, kalau ada 10 orang goreng pisang, dan maksudnya bila saya sebagai customer, saya boleh pilih kat mana, goreng pisang yang mana saya nak beli. Dan saya takkanlah pergi sampai 2-3 gerai nak beli goreng pisang. Saya nak beli satu je yang saya suka. Ya, saya akan pergi yang saya suka. Okey. Dan bermaksud ni sini apa? Bermaksudnya pendapatan untuk kesemua peniaga goreng pisang ni, dia ada bahagian. Orang ni sikit, orang ni sikit, orang ni sikit, orang ni sikit. Ikut mana yang pelanggan suka beli. Sebab itu dalam bisnes, kalau pernah dengar konsep domination, dalam 10 orang, yang mana sebenarnya yang ada, kita kata pelanggan yang paling ramai. Ya, yang paling ramai. So yang penting, goreng pisang basic tu kita jual, macam mana kita nak jadi lain daripada goreng pisang yang lain. Improvise. Ya, improvise itu yang menjadikan kita lain dari yang lain. Dan kita takkan termasuk dalam 10 tadi. Kita keluarkan diri kita buat market kita sendiri. Kalau dulu kita ada Farida, sekarang ni kita tengok Aryani masih kekal lagi sampai hari ni. Ya, itu paling penting. Dan bila kita kata goreng pisang, ya, bila kita kata goreng pisang, siapa makan goreng pisang? Kita makan goreng pisang. Kita tu siapa? Saya. Okey. Kanak-kanak. Okey. Orang tua. Okey. Goreng pisang orang tua kita nak buat macam mana? Lembut sikit. Klasik. Klasik. Untuk kanak-kanak kita goreng pisang macam mana? Letak coklat. So apa yang membezakan dia? Rasa. Bentuk. Rupa. Kenapa kita buat macam tu? Kita ada kumpulan yang berbeza. Ya, kita ada kumpulan yang berbeza. Tak semua orang. Macam kita perempuan, fashion. Dalam contoh fashion, kita pakai tudung. Semua orang dalam Islam wajib pakai tudung, tutup aurat. Ada yang pakai shawl, ada pakai tudung bawal, okey, ada pakai turban, apa yang pakai kerja, ada pakai muslimah, ada beza. Dan setiap itu ada kumpulan. Ya, ada kumpulan. Alright. So macam mana saya nak tahu yang mana satu sebenarnya tudung yang saya perlu buat? Target kumpulan yang kita nak fokus. Contoh area servis sedang. Apa populasinya? Populasinya apa area servis sedang? Yang mana yang ramai? Student pakai tudung apa? Kawal. Lagi? Shawl. Okey, so kalau kita jual dua itu, insya-Allah dia pasti akan jalan. Terus ya. Dan itu sampingan lah. Ya. So tetapi dalam bisnes ini mula dengan satu dulu Jangan banyak-banyak dulu. Mula dengan satu. Kalau saya akan cakap mula dengan satu. Contoh lagi KFC KFC terkenal dengan ayam. Produk ayam dia dah kukuh, baru dia keluar burger. Produk burger dia dah kukuh, dia keluar aiskrim. Aiskrim dia dah kukuh, dah macam-macam lagi dia jual. Kita tak tahu ni McDonald, ni KFC ni. Kan? So mula dengan satu. Supaya kenapa? Orang kena kenal kita dulu. Banner identity. Ya, banner identity. Orang kena tahu. Macam saya lah. Ya, saya nak tahu. Saya tak kenal siapa ni.
dalam bulan ni. Jadi saya minta maaf, memang saya ni muncul hari ni sebelum ni saya tak muncul. Okay, saya minta maaf. So, saya orang tak tahu, orang tak kenal saya. Macam mana saya nak memperkenalkan diri saya? Okay, so itu dia. Bila orang dah kenal, sebab itu Dr. Fiza kata tadi, Niloufar. Semua orang dah tahu dah dia siapa. Keluar je apa-apa produk, semua orang nak beli. Sebab apa? Orang dah kenal dia. Samalah macam orang kata, kalau tak kenal kita tak cinta, kan? Tak kenal kita tak cinta. Kita pandang dari jauh tak pernah kawan, ya? Tapi bila kita rapat, kita boleh jadi best friend. Sama dengan produk. Bila kita tak tahu, kita beli. Bila kita beli, kita suka. Bila suka, kita akan cari dia, ya, walaupun apa-apa lain produk yang keluar, tetapi branding yang sama, itu yang kita akan cari tanpa ragu-ragu untuk kita beli. Up to the stage, kadang-kadang mahal sikit kan, kita sanggup. Sebab apa? Kita tahu kualiti, kita tahu dia bagus, okay? Dan kita sebagai seorang peniaga, okay, kita dah ada loyal customer, kita panggil pelanggan tetap. Saya tak risau dah nak beli apa-apa produk, sebab saya tahu dah ada orang yang akan beli produk saya. Sebab itu sekarang kalau pergi kedai, kita bayar, boleh tak bagi phone number? Kenapa dia nak minta phone number? Collect data. Kalau ada apa-apa, dia akan contact you dulu. Itu adalah salah satu cara, ya. So this is general in business. So saya rasa kalau nak terang dengan detail makan masa juga, tapi at least dah ada idea sebelum kita buat canvas, ya, sebelum kita buat canvas. Sebab sebenarnya untuk buat canvas ni kita dah kena tahu dah produk sebenarnya produk apa, ya. Kita dah kena idea dah. Tetapi mungkin sekarang ni masih lagi macam saya nak buat ni, saya nak buat ni, saya nak buat ni, saya nak buat ni. Banyak kan? Okay, so macam mana nak choose satu? Macam mana saya nak tahu yang satu itu adalah yang betul? Cuba tengok perselingkaran ni, ya, look at surrounding ni. Orang yang akan beli di keliling tuan-puan ini, golongan yang bagaimana? Ya, so golongan yang bagaimana? Kalau dalam fashion, kita ada yang trendy sikit untuk yang muda-muda, warna yang cerah sikit untuk yang muda-muda, kan? So itu adalah lagi satu dari segi kreativiti itu sendiri, ya, dari segi kreativiti itu sendiri. So saya lihat tadi juga macam dalam ramai-ramai yang dah pernah buat bisnes, ya, okay, adakah ada macam mana anda mulakan bisnes? Macam mana tuan-tuan mulakan bisnes? Macam mana mula? Macam mana kata, pernah tak planning, saya nak buat ni, saya nak buat ni, saya ni. Ataupun kita kata, okay, saya dah buat, jual aja lah, tengoklah jalan ni. Pernah tak ada perancangan? Ada perancangan. Perancangan yang macam mana yang dibuat? Produk apa nak buat? Itu saja. Bahan-bahan dia. Okey, selain daripada itu, target waktu. Okey, nak jual kat mana lokasi dia, pelanggan-pelanggan, kan? Yang itu sangat penting. Ya, yang itu sangat penting. Kalau dulu dalam bisnes, semua orang akan kata tentang apa? Business plan, rancangan perniagaan. Tetapi rancangan perniagaan ini sangat teknikal. Kenapa dia sangat teknikal? Macam kita lah, ya, bila suruh buat kertas kerja, boleh tak kalau saya suruh anda semua buat kertas kerja? Tak pandai. Okay, tak pandai. Kalau tak pandai, macam mana saya nak planning? Betul, dia belajar lah. Tetapi dia tak boleh jump terus pergi business planning. Apa yang paling mudah sekarang ni adalah untuk having yang ini, kanvas perniagaan. Ya, kanvas perniagaan. Okey, so hari ini, okey, saya nak terangkan satu adalah konsep kanvas itu macam mana. Ya, sebab semua orang boleh faham konsep dia bagaimana. And the second one, saya hendak terangkan apa elemen yang penting dalam kanvas ini, apa yang kita perlu fikirkan, ya. Dan seterusnya, kalau kita ada masa,
Mungkin kita boleh buat. Ya, mungkin kita boleh buat. Saya akan bagi setiap orang, okey, kita kata template canvas itu, okey, untuk anda fikirkan apa yang saya hendak buat. Ya, produk apa yang saya hendak buat. Dan bagaimana saya hendak melihat kepada bisnes yang saya hendak buat. Planningnya bagaimana. Sebab selalunya kalau dalam canvas ini, orang akan kaitkan dengan model perniagaan. Orang akan tanya, what is your business model? Orang akan tanya, what is your business model? Okay, terkira-kira juga nak jawab tu. Model apa pula? Kan? Model apa pula? Okay. So sekarang ni kita lihat, okay, dekat sini. Right. Apa itu canvas ya? Apa itu canvas? Kalau dalam business plan, kita kena buat, dia macam laporan. Okay, tuan-puan, dia macam laporan. Dia akan jadi berpuluh-puluh muka surat. Payah nak habiskan. Ya, payah nak habiskan. Sangat detail. Okey, dengan canvas ini sebenarnya kita buat canvas dulu, baru kita pergi detail dekat business plan. Sebab canvas ini dia mengajar kita berfikir. Ya, mengajar kita berfikir. Macam mana saya hendak perancangan saya untuk perniagaan itu. Sebab itu dia tulis dekat sini adalah alat perancangan strategik yang kita boleh nampak model perniagaan itu bagaimana. Ya, model perniagaan itu bagaimana. Produk masing-masing mungkin semua sama. Tetapi kita ada segmen pelanggan yang berbeza. Ya, kita ada segmen pelanggan yang berbeza. Dan kemudian bila kita kata tentang segmen pelanggan yang berbeza, harga pun mungkin berbeza, semuanya berbeza. Ya, berbeza. So mungkin ada yang nak fokus kepada online saja. Mungkin ada yang nak fokus kepada physical business. Ada yang nak dua-dua. That is our model. Ya, that is our model perniagaan. Yang mana satu yang kita hendak buat. Ya, tetapi menggunakan produk yang sama. So canvas ini kita akan melihat secara keseluruhan. Kenapa kita kata dia canvas? Dia macam lukisan lah. Ya, dia macam lukisan. Sebab dalam lukisan kita nampak lukisan dia telah menggambarkan keseluruhan kan. Sama dengan model perniagaan canvas ini, okay, dia adalah menggambarkan keseluruhan. Tetapi dia adalah sesuai untuk perniagaan-perniagaan yang kita baru nak mula. Yang kecil, sederhana, kita boleh guna canvas. Kalau perniagaan yang besar, dia memang kena business plan. Ya, kena guna business plan. Okay, this one. Kenapa perlu ada? Okay. Kadang-kadang orang akan cakap, kalau you nak bisnes, tak payahlah buat perancangan ni. Redah aja. Ya, redah aja buat bisnes. Boleh tak? Boleh. Kenapa tak boleh? Perlu ada perancangan. Okey, kita nak tengok malam. Tapak yang sebelah tu dia jual air. Kau masuk jual air, dia mandi dia. Okey. Tiba-tiba dekat-dekat jual air. Air yang sama pula tu. Okey. Itu kita melihat berapa? Kita punya competitors pun, persaingan kita. Pesaing kita. Kan? Kita pesaing. Alright? So itu adalah salah satu. Selain daripada tu? Itulah dia jual yang goreng. Dia baju sebelah. Agak-agak baju bawah ayam goreng. Betul. Betul ya. Kita nak jual baju, tiba-tiba orang sebelah jual ayam goreng. Habis semua baju kita kena bawa ayam goreng. Okay, itu in terms of lokasi. Dia letak baju tinggal. Tapi terbakar nanti. Panas. Panas kan? Panas. Ya. Dan lagi satu, orang yang nak beli ayam goreng je akan pergi kedai kita. Orang yang tak beli ayam goreng, mungkin tak nampak kedai kita kat sebelah. Kan? Tak nampak kedai kita kat sebelah. Itu kita lihat satu, kita kata benefit dia lah kan. Saya nak beli ayam goreng, anak nak ayam goreng. Pergi beli ayam goreng. Kejap kan, 5 minit. Kejap lagi ayam siap, okey. Nampak orang kedai baju. Pergi mengayap kat sebelah kejap. Strategi juga. Kan? Dia strategi juga macam tu. Ya? Kalau tak nak bagi bau, tutup. Tak boleh, bau juga. Bau juga. Dia menjajar. Tunggu kalau letak kuali tepi kau. Bakar lah. Mana tak boleh tu. Betul.
Kita dalam business of course lah ada competition, tapi setiap orang ada rezeki masing-masing. Itu saya beli. Ya, saya benda tu. Setiap orang ada rezeki masing-masing, insya-Allah. Okey, dan seterusnya kalau kita kata tak merancang, okey, lagi satu kita kena fikir, mungkin kita tak pernah mau fikir. Okey, pelanggan kita ni pelanggan lelaki ke perempuan yang ramai yang duduk sekeliling kedai saya ni. Okey, umur dia macam mana? Adakah dia kita kata muda-muda ataupun pertengahan ataupun kita kata yang lebih daripada umur 40 ataupun 50-an? Kalau kita keluarkan sesuatu produk yang tak sesuai dengan umur, dia takkan beli. Kita yang rugi. Ya, kita yang rugi. So perancangan tu perlu ada. Walaupun dia tidak sedetail business plan, kena ada. Yang pun dapat. Tak benar. Okey. Kenapa yang tak buat? Remeh. Main-main. Okey. Sebab tu, minta maaf ya Yung kalau saya cakap, sebab itu perniagaan Yung tidak berkembang. Sebab itu perniagaan Yung tak berkembang. Sebab Yung tak tahu start Yung kat mana. Yung tak tahu macam mana Yung nak kembangkan dia ke next stage, ke next stage, ke next stage. Kalau Yung ada perancangan, Yung tahu, oh, dulu saya buat perancangan macam ni, saya dah achieve dah. Saya dah achieve dah. So sekarang saya nak kembang, pergi stage kedua, ketiga dan seterusnya. Kalau tak pernah perancangan, okey, dia akan duduk situ je lah. Itu belum saya masuk lagi tentang pengurusan keuangan. Duit keluar masuk. Ya, kita niaga nasi lemak. Okey, lepas tu apa yang orang beli kita masuk dalam bekas. Okey, lepas tu anak kata, "Mak, nak duit belanja." Ambil RM5 bagi anak. Itu duit niaga tu. Tadi. Kan? Lepas tu husband pula datang, nak pergi pasar ni, nak beli barang untuk niaga esok. Ambil lagi. Okey, ambil lagi. Lepas tu bila dah habis dah niaga, kita kira, berapa untung tadi sebenarnya? Berapa bungkus kita jual? Tak tahu dah. Tak tulis. Tak tulis. Ya, belum masuk yang tu. So perancangan tu perlu ada, ya. Mudah, okey, kekuatan dan kelemahan nampak macam tadi. Okey, kita nampak lokasi kita sesuai ke tidak, ada tak orang ni, ada tak orang tu, ya. Kita kena fikir. Mudah dibentang dan kepada pihak luar sebab dia perancangan satu page je, satu surat. Senang kalau kita nak explain kat orang. Saya punya perniagaan yang ini adalah lokasi dia, ini adalah segmen perniagaan saya. Tak perlu saya nak selak satu-satu, tak perlu, ya. Dan seterusnya panduan macam saya cakap tadi lah, kita tahu tak achieve ke belum. Okey, dan kemudian next stage dia apa? Saya ada dokumen dekat situ. Fleksibel. Ya, fleksibel. Mula-mula saya rancang lokasi dia dekat A. Tiba-tiba tak boleh jual. Ya, tak boleh jual. Nampak macam tak sesuai je. Saya tukar. Boleh, tak ada masalah. Tukarlah. Ya, sebab itu dia fleksibel. Okey, dan meningkatkan keyakinan diri. Okey. Kalau ada investors jumpa tuan-puan yang dia kata saya ada duit, okey, saya nak invest dengan perniagaan, boleh tak terang dekat dia? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kita tak kenal dia, tapi kita tahu dia investors, dia banyak duit. Datuk Alif Syukri, kita tahu dia tak boleh percaya. Okey. Banyak cekadak dia. Okey. Tetapi yang penting kat sini yang saya nak highlight ialah kadang-kadang kita ada produk tau. Kita ada produk, kita ada skill, boleh dijual. Tetapi kalau ada orang nak invest, nak bantu kita bagi modal untuk buka perniagaan, kita nak bagi tahu dekat dia, nak explain dekat dia macam mana yang nak untuk orang kata convincekan dia, untuk meyakinkan dia perniagaan ini adalah perniagaan bagus, kita tak tahu. Ya, tapi skill tu kita ada. Yang itu. So dengan canvas ni insya-Allah lebih mudah ya untuk kita explain part yang itu. Okey. So ini adalah komponen apa yang perlu ada dalam canvas. Tadi saya dah suruh Dr. Ain untuk forward slide saya ni dekat group. Ya, so mungkin ada tak payah nak ambil gambar lah, insya-Allah. The same slide ya. The same slide. Slide yang sama. Okey. 9 komponen. Ada 9. Nampak macam banyak? Betul? Ini adalah perkara yang penting
bila kita nak buka perniagaan. Ya, nampak macam banyak, tetapi tetapi kat sini 9 ni mula dengan segmen pelanggan siapa, tawaran nilai siapa, apa dia, saluran apa, hubungan apa. Saya akan buat satu-satu saya akan explain satu-satu apa maksud dia. Dan kita akan beri pandangan ataupun kita kata pendapat masing-masing apa yang perlu ada dalam setiap kita kata segmen ini. Ini contohnya. Masa tak panjang, so saya straight je ya. Ini adalah apa yang kita namakan canvas perniagaan. Mana ni? Dekat mana ya? Oh, yes. Saya akan bagi contoh ini seorang satu. Okey, ini kita namakan ni canvas, ya. Ambil seorang satu. Ambil seorang satu. Okey. BMC. Dalam bahasa Inggeris kita panggil BMC. Business Model Canvas. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil canvas model perniagaan. Canvas model perniagaan. Benda yang sama, ya. Satu bahasa Inggeris, satu bahasa Melayu. Okey. Dalam canvas perniagaan yang saya dah bagi, ya, contoh yang template dia pada anda semua, pada tuan-puan semua yang kosong. Ya, saya bagi yang kosong. Ada lagi tak dapat? Produk tu apa yang tuan-puan nak jual? Apa? Kalau servis pun boleh. Boleh? Boleh, ya. Okey, lagi satu yang paling basic ya semua. Dalam bisnes kita ada 3 kategori usahawan. Saya sebenarnya patut sebenarnya 3 kategori. Satu usahawan, dia buat produk, ya, hasil produk. Kita nampak barang apa dia jual, itu kita panggil produk barang, ya. Yang kedua, dia tak hasil produk, dia buat apa? Dia servis. Okey, maknanya dia tak buat produk, dia hasilkan servis. Dia buat untuk orang. Dia buat untuk orang. Itu kita panggil servis. Kalau produk, saya buat, saya jual. Dua-dua pun boleh. Okey, tapi saya nak sekejap lagi saya terangkan apa kita kata, macam mana kita nak buat. Okay? Dan servis ini maksudnya orang upah kita, kita buat. Sulam, macam Yong kata sulam. Yong servis. Kita ambil upah dari orang. Hasil lagi perniagaan kita. Macam kita tengoklah bas. Bas dia servis. Sebab apa kita naik bas, kita bayar tiket. Itu servis. Orang memasak, catering, servis kan? Dia upah. Kalau upah tu adalah servis. Okay? Jahit bukan. Jahit bukan maknanya dia buat, bukan buat untuk produk dia, dia buat produk untuk orang lain. So itu servis lah. Upah menjahit dia, produk itu ada, tapi produk tu bukan produk dia, produk orang lain. Okay? Dan yang ketiga, ada perniagaan, dia tak ada produk, dia tak ada servis. Ya, kita panggil dia adalah, kita kata dia orang tengah. Dia broker, selalu kita kata tanah lah. Kalau broker kita kata tanah, okay? Dia adalah kita kata affiliate, bukan bisnes dia tu.
Affiliate bukan bisnes dia. Dia tolong jualkan, maksudnya itu adalah salah satu channel distribution. Bagaimana barang itu. Saya sebagai peniaga, saya ambil affiliate untuk tolong promote barang saya. Tapi affiliate bukan satu bisnes. Unless kalau you daftar sebagai satu perniagaan you, baru kita kata dia bisnes. Ya? So ada bisnes, saya tak ada produk, saya bukan servis, tapi okay, saya ambil dekat orang, lepas tu saya jual. Agent. Kadang-kadang kita jadi macam tu lah, orang tengah untuk kita jual. Ya, ambil dekat sini, jual balik. Itu yang selalu orang buat dekat China tu. Kan? Dropship lain. Dropship dia beza. Dropship apa? Dropship bukan perniagaan dia. Dia dengan orang lain. Saya seorang usahawan, saya lantik dropship. Dropship tu apa akan dropship buat? Dropship akan cari pelanggan. Okey, dan kemudian kalau ada pelanggan yang membeli, saya akan bayar commission dekat dropship. Affiliate pun sama. Dengan TikTok tu kan, commission. Tapi itu bukan perniagaan saya unless saya daftarkan dia. Perniagaan itu adalah untuk saya. Itu dia. So dia ada 3 jenis dekat situ. Ya, ada 3 kat situ. Okey, terpulanglah masing-masing. Ada setengah, okey macam yang tadi. Siapa nama puan? Dina. Okey. Dina kata, saya nak buat dua-dua boleh tak? Saya nak buat produk, saya nak buat servis. Boleh. Tamak. Okey, memanglah tamak kan? Pada saya, pilih satu dulu. Remember, fokus. Orang tak kenal kita ni. Kita nak bagi orang kenal kita dulu. Okey. So ada setengah, kalau tengok usahawan fashion. Okey, usahawan fashion. Saya buat saja baju. Okey, saya buat saja baju. Production saya pegang. Tapi in terms of jualan, saya tak fokus. Apa saya buat? Saya lantik agent, saya lantik stokis, saya lantik semua mereka ini yang akan promote. Saya perlu risau yang apa? Hilang bahagian production sahaja. So ada fokus. Okay, boleh buat semua, tapi kena ada tim yang besar. Kejap Okey. Mengajar ada kita ambil tak upah? Ambil tu maknanya boleh daftarkan kita pergi syarikat ke di bawah akademi lah okey. Ya, satu dia kata itu dinamakan apa? Bukan produk, tapi dia servis. Sebab kita mengajar. Dan mengajar itu kita dapat duit. Kan, kalau kita tengok bakery sekarang, bakery. Saya mula-mula buka bakery. Jual apa? Jual roti je. Tiba-tiba tiba-tiba ada orang minta mengajar. Kan? Ada orang sedap, orang minta mengajar. Apa saya buat? Bakery saya kat bawah, saya sewa yang dekat atas tu, saya buka kelas. Ya, tapi saya kena pastikan bakery saya dah stable. Jangan asyik turun naik, dua-dua tak ke mana. Ya, kena pastikan dah stable dah bakery ni, buka akademi ke atas. So pendapatan saya ada 2. Satu hasil jualan di bakery, second is hasil kelas-kelas yang saya buat. Macam sekarang yang anda nampak. Ada setengah kalau kita tengok, tak ada kedai pun. Terus buat apa? Dia buat kelas dekat online kan. Dia jual-jual video semua tu. Satu perniagaan juga. Tapi nama kena ada dulu. Kalau tak, macam mana orang nak datang kelas kita kalau orang tak kenal? Kita ni memang bagus sebagai seorang, orang kata usahawan jantan. Kalau orang kenal, baru orang nak masuk. Ya, baru orang nak masuk kelas kita. Okay. So itu adalah kalau kita lihat dari 3 itu. Okay. So ini kita kata canvas ini, dia ada 9 kotak. Ya, saya akan explain satu-satu, terangkan satu-satu. Kalau ada yang tak faham, tanya angkat tangan. Ya, saya akan cuba explain atau terangkan sesimpel yang paling saya boleh. Ya, okey. Yang pertama, kalau kita nampak banyak kotak. Okay, semua orang nampak kan kotak-kotak. Kat mana saya nak mula dulu? Kotak mana saya nak mula dulu ni? Boleh, kalau nak tulis boleh.
Tak ada masalah. Tak ada nak takut. Sebab kalau nak buat benchmark ini dia ambil masa. Dia sekejap je. Boleh dibawa balik. Kat mana kita nak mula dulu? Ada banyak 9 ni kotak. Mana nak mula dulu? Kat mana nak mula dulu? Kalau nampak dekat sini kan, saya letak dah nombor dia. Saya dah letak nombor dia. Okey. Tetapi sebenarnya dia terpulang kepada kita sendiri. Dia terpulang pada kita sendiri. Saya nak fill in mana kotak. Tetapi kalau ikut cara saya, okey, cara saya akan letak sini. Saya akan buat sini dulu. Kebanyakannya akan kata you buat segmen pelanggan dulu. Kalau saya fikir, saya kena tahu produk saya dulu, baru saya tahu pelanggan saya siapa. Saya tak boleh fikir pelanggan baru pergi. Mungkin boleh lah kalau dia ada duit lah kan. Tetapi kalau saya fill in sini dulu. Okey. Dekat sini bukannya kita meletakkan produk saya adalah mungkin kita kata bag. Macam tadi ada yang hasilkan bag kan. Okey. What is so good about the bag? What is so unique? Apa yang unik sangat bag tu? Apa yang special sangat bag tu? Kan? Apa yang special sangat bag tu? Okey. Itu kita kata tawaran nilai sebab kita hasilkan bag. Bag kita ni boleh bantu pelanggan untuk apa? Bag kita ni fungsi dia apa? Macam mana dia boleh membantu pelanggan? Boleh isi macam-macam. Lagi? Boleh bawa ke mana saja. Kalau saya terangkan dekat pelanggan, bag saya ni bagus, boleh isi macam-macam, boleh bawa ke mana saja, cukup menarik tak? Tak. Sesuai tak mudah patah. Straw tak mudah patah. Lagi? Banyak compartment boleh isi. Sesuai untuk semua. Dia punya design ada macam-macam design. Ada yang trendy, ada yang ni. So the uniqueness sangat important dalam bisnes. Kita sebab kita nak bezakan. Kalau ada 10 orang Armida, saya ni Armida yang mana satu? Okey. Kalau 10 orang Armida, ada 10 orang Yong. Okey, Yong ni yang mana satu? Yong sulam. Okey, yang orang lain mungkin Yong lain pula, bidding. Kan? Kena tahu keistimewaan produk kita. Bagaimana dia boleh memberi nilai, membantu pelanggan kita. Okay. Mungkin yang paling mudah, kadang-kadang saya cakap dengan student saya, sebab student saya budak SRT, diorang ni belajar-belajar makeup. Ya, belajar-belajar makeup. So, dia punya produk, mungkin saya kata, okay, you jual lipstick. Lipstick tu boleh bagi apa? Bagusnya dekat pelanggan you. Okay, yang tu lagi. Bibir lembab. Lagi? Cantik. Kalau saya cakap cantik. Sebab apa? Semua orang nak cantik. Kalau saya collagen, kalau yang ni semua orang ada. Okay. This is actually thinking about KFC tadi Kalau kita tengok KFC punya iklan. KFC dia kata ayam goreng. Setiap kali iklan, tuan-tuan akan nampak iklan dia mesti family. Makan sama-sama. Tak pernah lah pula dia tengok KFC makan sorang-sorang apa. Nampak tak? Family element bila kita makan KFC. Betul. Itu nilai dia. Kenapa pelanggan kena pilih? Itu yang nombor 1. Masuk yang nombor 2 segmen. Macam tadi saya cakap lah. Siapa ni? Pembeli kita ni siapa? Jangan fikir sekadar lelaki dan perempuan. Itu sangat broad. Lelaki ada macam-macam lelaki, perempuan ada macam-macam perempuan. Okey. You jangan fikir lain tu. Saya fikir bisnes. You fikir lain itu you. Okey. So dia ada macam-macam. Okey.
Dan perempuan ada umurnya, kan? Yang muda, pertengahan, yang hujung, kan? Sebab ini fashion. Ya, kita kena tahu fashion. Walaupun kita ni mungkin golongan yang dah hujung-hujung, kalau kita nak ada pelanggan yang muda-muda, kita pun kena jadi muda dah. Baru dia boleh nampak kat kita. Kalau kita biasa-biasa je, jual pula dekat dia, macam tak nampak dia punya model dia tu kat situ. Sebab tu kita nampak usahawan fashion ni very trendy. Ya, tapi kalau you tengok Aryani, perempuan tengok Aryani, dia sebab dia bayi-bayi macam kita dah hujan kan. So tak adalah dia pakai macam anak muda. Okay, so itu adalah kita lihat kepada pelanggan. Kena detail. Ya, kena detail siapa pelanggan. Masuk nombor 3, saluran. Saluran ni apa? Macam mana barang saya nak sampai kepada pelanggan. Macam mana barang saya nak sampai kepada pelanggan. Okey, tadi ada yang cakap dropship, balik, agent. Itu salah satu contoh kan? Ya. Ataupun sekarang ni online kan, TikTok. TikTok. So itu adalah macam mana dia nak sampai kepada pelanggan. Itu kita panggil saluran ataupun channel of distribution. Itu fizik ya? Direct. Direct. Maksudnya kalau dalam fashion ni, kita jarang sebenarnya nak ambil, kalau kita kata tukang jahit memang kita akan direct lah. Sebab kita specialize dekat customer kan. Tapi kalau produk yang memang produk pun kita kena fikir juga. Kalau produk yang biasa tak memerlukan penerangan, kita boleh buka ramai stokis, ramai apa semua. Kalau dia memerlukan penerangan, kita kena train dulu ni stokis kita ni. Ya. Semua orang kena faham TikTok memang membantu sangat sekarang ni. That's what salah saya akan panggil dia live marketing hidup. Tapi semua orang kena tahu advantage dia, advantage dia. Kalau seorang pelanggan dalam tu cakap dulu, habis. Seriously habis. Itu adalah dia. Siapa nak share? You kena sekat. Oh, I see. Kan? Itu salah satu lah. Memang dia membantu, tetapi kita kena juga orang kata lihat. Ya, kita tak nak perkara-perkara yang buruk. Sebab dalam bisnes ni of course kita akan adalah orang kata buat sedikit silap gambar. Tetapi janganlah menjadikan itu satu yang besar yang kita kata membuatkan branding kita tu. Ya, membuat branding. Macam sekarang ni kalau kita tengok, especially dengan Gaza sekarang. Kalau you salah sikit, habis. Ya, itu belum masuk lagi. Dalam TikTok dia tak pernah sebut dah. Dekat dalam TikTok dia tak pernah ada gambar pun. Dia tak sebut ke? Okey, boycott. Kan? Benda-benda macam tu. Untuk saluran. Macam mana nak sampai? 3. Nombor 4. Okey. Ini yang Dr. Fiza baru sebut tadi. Kita sebagai seorang usahawan, kita jual produk, kita tahu siapa pelanggan kita. Kita tahu produk kita bagus. Pernah tak kita fikir, macam mana saya nak pastikan pelanggan saya datang balik beli? Kualiti produk, quality must be TikTok. Yes. Appreciate. Macam mana? Apa cara kita nak appreciate? That's the word. Keyword. Give. Next purchase 5%. Memanglah. Ya. Betul. Tapi kalau saya pelanggan baru, saya tak pernah kenal Yong. Saya masuk di dalam, saya beli. Tapi Yong cakap dekat saya, next purchase boleh dapat 4%. Saya akan datang balik. Saya nak 4%. Saya nak 4%. Dan sekarang ni kalau perempuan nampak member card, kan? Kenapa? Sebab saya nak pastikan dia kembali beli dekat saya. Saya bagi dia member card. Lepas tu apa lagi? Birthday.
dapat special. Kan? Birthday dapat special. Okay, happy hour. Okay, members punya sale. Benda itu semua adalah kita pastikan dia bukan datang sekali je beli, dia datang balik. Kalau tuan-puan tengok kadang-kadang beli barang isi dekat Watson ke Guardian, cuba belik nakal. Sebenarnya kadang-kadang ada kupon. Sebab apa dia letak macam tu? Sebab dia tak suruh datang lagi. Lepas tu dia tulis kat situ, tak boleh gunakan kupon pada hari yang sama. Kan? Kena pula esok ke minggu depan pula dia datang lagi. Itu cara. Macam mana saya nak pastikan? Kita kena fikir jugalah. Ya, kita fikir juga. Ada kadang-kadang kalau kita tengok dia akan bagi kita gift simple-simple kecil-kecil je. Sebab apa? Sebab kadang-kadang pelanggan ni siapa tak suka barang percuma? Kan? Kadang kita kata, beli dekat orang ni. Seller ni bagus. Hari tu aku beli satu dapat gift. Yang ni tak ada gift. Kan? Kita go for the gift. Okay, kita go for the gift. Itu hubungan. Ya, kita kena jaga dia elok. Ya, kita jaga elok customer kita tu. Okey. Nombor 5, pendapatan. Dari mana duit masuk? Dari mana hasil perniagaan kita itu duit masuk? Kalau contoh tadi kita kata kita adalah buka macam kalau you sulam kan. Itu je lah. That is one. Selain daripada itu you mengurut. Okey, mengurut pun dalam bisnes yang sama. Adakah pakai nama yang sama? 2 in 1. Okey, sekarang ni you nak start you punya bisnes, nama branding you tu dengan mengurut ke dengan sulap? Gozek I20. Tu untuk dua-dua. Okey. Okey, sekarang ni kalau orang nak kenal you nak kenal yang mana satu dulu? Sulam dulu you. Pastikan sulam tu kukuh dulu. Dah kukuh dah. Okey. Kalau saya tak akan venture bisnes lain tau you. Kalau you sulam, apa bahan-bahan yang you guna untuk sulam? Itu yang saya akan jual. Saya tak akan bagi mengurut. Itu skill lain dah. Tak ada. I see. Betul. Your service kan. Ya. Okay. Okay. Kalau macam tu mungkin that is a different business nak you. Is a business So itu adalah macam ada setengah perniagaan dia start satu macam tadi So sekarang hasil dia adalah servis menyulam. Tetapi mungkin tak lama-lama macam lepas tu servis menyulam orang dah kenal. So saya jual barang-barang nak menyulam, mesin nak menyulam. Dia berkaitan. Dia berkaitan. So kita start dengan satu dulu, lepas tu kita tambah lagi, extend lagi satu. Ya, extend satu. IAM craft workshop. Kenapa ada workshop tak? Kelas lah. Okay. I see. Okay, sama camp. Kalau kita panggil jenis sekolah. Okay, that's good. So sekarang ni ada dua. Satu jual produk, hasil daripada craft tu. Second is buka kelas. Okay, so maknanya pendapatannya ada dua. Bawah. Tu kalau macam saya dia buat macam ni dia different. Dia bukan di bawah company yang sama, name of dia yang sama, tapi dia anak syarikat lah.
So di bawah yang new one tu. That's true. So kita tahu, yang berkaitan. Sebab kadang-kadang this is involve skill. Involve skill. Macam kalau you ataupun macam puan macam tahu yang mana satu benang yang bagus, brand yang bagus, kain yang bagus, semua kan. Itu yang kita nak share kan. Kalau macam orang yang dah nak start macam mana, basic macam mana, pertengahan macam mana, so that is how. Kalau macam you pun boleh juga ambil servis, lepas tu ajar orang sulap. You ajar orang sulap. Tetapi start dengan stage dulu yuk. Start dengan basic dulu sulap. Dia dah habis satu, pergi go next one. Sebab apa? Sebab saya nak pastikan at least yang kumpulan ini go next. Saya takkan ajar sekaligus. Saya kena ada cara dia. Saya pun nak ambil money. Okay. So ada part yang itu. Okay, pendapatan. So maknanya ada, kita kena fikir mana duit masuk. Mana duit masuk. Okay, 5, 6 kita lihat aktiviti. Macam tadi lah, aktiviti maksudnya dalam perniagaan kita tu kita buat apa? Sulam, ada kelas kan. Selain daripada tu apa lagi? Ada production. So tu kita kena tahu. Sebab apa? Sebab bila kita fikir aktiviti utama ni, kita dalam satu perniagaan kita tak buat seorang. Kita ada team. Setiap tim itu ada kemahiran masing-masing. Kemahiran masing-masing. Okay. So itu sebenarnya kita nak kena tahu. Tim yang ni buat apa, tim yang ni buat apa, tim yang ni buat apa, tim yang ni buat apa. Kena ada. Okay, QC-nya orang yang sama. Orang lain? Suami. Okay. To start enterprise, kita lah bos, kita lah kuli, kita biasa. To start, kalau kita start with enterprise, kita lah bos, kita lah kuli biasa. Tetapi kalau kita nak expand, kita kena fikir, kita kena tambah orang. Kita takkan mampu. Kita takkan mampu buat seorang. Kalau kita rasa kita nak expand, kena fikir. Okay, siapa orang ni? Train dia, kerja dulu. Train dulu. At least ada orang kedua, baru saya boleh expand. Kalau saya expand, masih dalam kumpulan yang sama, nanti orang nak order, tak boleh, tutup. Dah cukup order. Memang marahlah saya nak order ni. Okay, ataupun nanti saya akan pergi kepada orang lain lah. Setiap kali saya nak order, saya tutup je. Itu biasa in business law. Itu kita tak boleh desak, kita tak boleh. Okey, kalau macam tu kita sebagai seorang majikan, kita kena fikirlah macam mana saya nak kekal. Okey, sekarang ni kita nampak Khairul Amin kenapa semua orang nak kerja dengan dia? Baik, bonus. Lepas tu bagi dia punya pekerja-kerja dia pergi holiday. Itu yang kita boleh dapat. Kalau macam tu 10 tahun, 15 tahun sampai pencen kerja, buat saya okey. Kalau tak bagi apa-apa, saya ada option. Saya ada skill, saya dah belajar ni. Itu biasa in business. Kalau saya akan cakap dengan dia, kita buka lagi satu branch, you yang manage, tapi use my company. You nak tak? I ask her to become my partner. Saya nampak dia dah ada potential tau. Memang bagus. Nak tak? Saya buka lagi satu cawangan, tapi you yang manage. Tapi HQ masih saya duit semua masih saya, I nak you manager. Lepas tu kita bagilah dia benefit lain. Kalau sale dia banyak dekat branch tu, dia dapat commission banyak.
barulah dia kekal. Baru dia kekal. Itu salah satu penting juga ya, jaga kita kata pekerja. Sebab pekerja aset. Ya, pekerja aset. Sebab apa? Kita dah train dia macam mampus dah, macam gila dah. Tiba-tiba kau pergi lari tempat lain. Okay, risk itu ada, tetapi kita kena fikir macam mana kita nak kurangkan. Ya, macam mana kita nak kurangkan. Okey, 6, 7 sumber utama bahan-bahan. Apa bahan-bahan diperlukan? Bahan-bahan tadilah nak buat barang-barang semua, sumber tenaga, berapa orang pekerja yang saya perlukan. Itu kena fikir. Ya, yang itu bahan-bahan dia. Okey. Ya, bahan mentah, mesin, tenaga kerja, apa yang orang tu perlu ada, kemahiran. Ya, semua tu perlu ada. Okey, 7. Dan yang terakhir sekali 8, yang second akhir, rakan utama. Okey. Yang ini semua orang kena open mind. Okey. Kita beli barang dekat supplier kan. You beli barang kat supplier. Kedai yang spesifik ataupun macam-macam kedai. Spesifik je. Kenapa you pergi situ? Itu kita punya rakan utama you. Dia bukan partner bisnes kita, tetapi dia supplier kita. Tak ada dia, habis. Nangis. Kalau barang tak cukup, kita call je. I nak benda ni, siap lah. Nanti kejap lagi I sampai. Kalau kita having a good relationship dengan supplier kita, dia boleh provide. Kadang-kadang, ambil barang dulu, bayar kemudian. Itu penting. Ya, contoh lagi KFC. Okey, kadang KFC paling mudah lah. Ayam. Kalau tak ada mula-mula keluar first batch, bau memang wow. Sedap. Banyak orang kita pun promote ya. Aku beli ni 5 jam bau okey ni. Dan kawan-kawan kita ni beli. Masuk satu batch order. Asal lain tak? Asal lain tak ni dah cari bau dah tak lama sebab different supplier. Supplier yang pertama tadi tak sanggup nak buat. Itu bahaya lah. Ya, bahaya. Kualiti kita datang. Sebab tu supplier tu sangat penting. Ya. And the last one is cost. Berapa perbelanjaan? Perbelanjaan ni ada dua, berubah dan tetap. Okay, saya tak nak go to detail. Yang tetap ni, kita sebagai seorang peniaga, kita kena tahu dah setiap bulan berapa kos saya. Dia mungkin boleh jadi lebih, tetapi kos yang ada tu memang kita dah boleh expect. Okay, sebab kalau kita jahitan, kita banyak guna elektrik kan. So estimate sebulan berapa kos elektrik, berapa kos gaji, berapa kos beli bahan mentah. Kita kena ada estimation. Kalau pernah dengar konsep cost overhead. Cost overhead. Okay, orang akan tanya, berapa cost overhead you? Maknanya setiap bulan, berapa sebenarnya cost yang you perlu ada. Okay, contoh kalau jahitan ni selalu, kadang-kadang kita gunakan pekerja. Kita dah ada pekerja 2 orang contoh. Tapi mungkin masa raya, kita nak lebih lah. Sebab tempahan kita banyak. So kos kita setiap bulan tu hanya untuk 2 orang je gaji ni. Ya, gaji. Tapi ada bulan tertentu kita akan kena bayar gaji lebih. Tetapi dia bukan pekerja tetap, kita ambil dia part time. Ya, sebab kita tahu yang tetap kita dah ada 2 ni, nak kena bayar ni. Kita ambil part time. Part time pun kena fikir. Yang mana satu yang paling kita kata memberi pulangan. Adakah part time secara bulan, ataupun part time secara hour, ataupun part time secara minggu. Kira-kira yang mana satu kos dia. Sebab ini adalah costing tu sangat penting. Ya, sangat penting dekat situ. So dia boleh jadi kos tetap tu pada masa-masa dia akan jadi tinggi. Macam selalu guna benang kan. Bulan biasa kita guna biasa je. Kita dah tahu dah estimate. Mungkin kita kata 1 bulan tu 200 selalu beli benang.
Tetapi maknanya kita kata kos tetap kita 200, kos tu adalah 200. Tapi ada masa-masanya kita akan beli harga yang tinggi, yang lebih sebab raya haji. Hujung tahun banyak wedding, orang nak pergi kan, kita touring nak bawa baju. So kena ada planning yang ini termasuk juga promotion cost kan, pamphlet, mungkin pergi buat exhibition sana sini. Sebab kalau fashion ni orang nak tengok, orang nak rasa material. So pergi rajin buat exhibition. Ya, masuklah exhibition, kenalkan diri, be among, kita kata dalam kalangan golongan-golongan usahawan fashion ini. Bagus sebenarnya. Dia memberi inspirasi pada kita yang baru nak mula ni. So kita nampak macam mana dia berfikir. Mereka ni jenis yang memang orang kata takkan berhenti untuk fikir what is next product, what is next product, what is next product. Diorang jadi macam ya. So ini yang 9. Ya, ini yang 9. Saya rasa semua orang jelas. Ya. So nak mula bisnes, buat fikir dulu, brainstorm dulu. Macam mana saya nak start dengan kita kata business campus ni. Kadang-kadang kalau kita rasa tepu sikit, pergilah dengan kawan. Kan, duduk dengan kawan, rasa okey tak? Okay, apa yang saya perlu minta? Kan, minta pandangan. Minta pandangan. Ya, share lah sama-sama. Ya, feedback customer macam mana kan. Kalau fashion ni selalu feedback customer kalau pada saya kan in terms of material. What kind of material yang customer paling suka, and what kind of colour yang dia paling suka. Tetapi kena hati-hati sebab fashion ni sangat laju. Dia punya naik tu sampai peak, dia punya turun tu kadang-kadang 3 bulan. Sebelum dia turun, kena pastikan stok dah habis dulu. Ya, saya tak sempat nak sentuh tentang tu. Okay, nanti insyaAllah kalau ada masa saya akan terang. Kita panggil cycle. Ya, nak naik apa perlu buat, dah sampai tengah-tengah apa perlu buat. Bila dah turun, nampak orang ramai tak beli, apa kita perlu buat. Dia ada punya cycle in fashion. Ya, okey. So yang 9 ni saya rasa semua orang faham dah Ada soalan? Ya. Personal shopper. Servis. Personal shopper servis. Sebab saya beli untuk orang, lepas tu saya charge. Saya charge. So pendapatan saya apa? Orang kata jadi harga yang customer bagi untuk servis kepada saya. Yang gitu. Tetapi saya punya cost tu adalah saya punya transportation lah. Sebab saya pergi sana, pergi sini cari barang customer. Kan? Ada soalan lagi? Sebab dah berapa jam ni bercakap je. Dah penat dah masing-masing. Rasa nak kena buat something pula Dah terlalu ada. Dah nak macam menjahit dah sini. Macam dalam sendiri. Ya, sikit. Yang itu kita boleh buat. Okey. Tapi kita kena ada pelanggan lah. Okey. Tapi pernah saya baca ada orang yang memang kita kata mencari pendapatan dengan macam tu je. Runner kita panggil. Runner. Dia macam ni kalau saya, siapa yang perlu runner ni, of course golongan-golongan bawah dia tak perlu runner. Sebab dia nak bayar ni dia rasa mahal, baik aku pergi sendiri. Ya. Tapi kalau puan-puan pergi golongan yang pertengahan atau atasan, kita perlu runner, tak ada masa. Yang itu saya guna selalu untuk mak saya. Ya, saya guna untuk mak saya. Kadang-kadang mak saya tak pergi hospital, saya ada meeting. Saya tak boleh nak tak pergi meeting saya ni. Okey? Sebab masa mungkin saya share apa meeting ke apa. Apa saya buat? Memang saya guna servis. Kalau macam makcik travel, kan saya guna servis. Dia akan ambil mak saya kat rumah, bawa mak saya pergi klinik. Sebab saya ambil servis, hantar dan seman. Dia boleh hantar saja.
ataupun teman saja. Macam saya ambil dua-dua, hantar dan teman. So dia akan ambil mak saya di rumah, bawa ke klinik, teman mak saya berjumpa dengan doktor dan kemudian hantar balik ke rumah sampai dulu. So dia akan report lah, puan saya dah nak bergerak, puan dengan saya. Okey puan, saya dekat dalam klinik doktor cakap macam ni. Okey puan, macam ni. Ya. Yes. Ya, betul. Caregiver sangat-sangat sekarang sebab kita punya populasi ramai golongan tua je. Kita punya populasi ramai golongan tua, caregiver itu sebab. Tapi kalau siapa-siapa nak buat caregiver punya servis, pastikan dapat CJ dulu. Pergi kursus dulu. Pergi kursus dulu baru orang percaya. Kalau tak orang tak percaya. Macam perempuan lah. Hajar jahit, mesti ada kursus jahitan punya CJ kan? Baru orang percaya. Tak, kesian, of course lah. Kesian tu perlu ada. Yelah, kita kena treat dia macam mak kita. Ikhlas. Tetapi duit tu memang kita hak kita lah sebab dia bayar kita. Dan siapa yang gunakan nikmat tu, saya percaya dia adalah orang yang mampu. Kalau tak dia akan ambil yang free-free, yang apa kita panggil, yang NGO ni. Kalau NGO ni ya. Tapi kalau dia ambil yang private punya tu, itu memang orang ada duit. InsyaAllah. Jangan risau. Kadang kita rasa sebab sekarang ni apa-apa hal pun macam kalau macam saya, mak berapa pun tak apa. Kan saya fikir macam tu je. So bila kita treat dia tu, bawa dia treat macam mak saya. Kadang memang saya pun sampai saya ada seorang ni memang saya dah percaya. Ya, saya tak go through agensi dah. Saya straight call dia. Saya dah through agensi. Sebab saya dah percaya kat dia. Saya dah tak through agensi, saya straight call dia. Saya meeting ni yang tak tolong. Dia kadang kan kerja. Hari ni boleh, tak kisah. Kadang pergi pasar pun saya tak sempat bawa mak saya sini juga. Kakak boleh teman tak? Nanti kata mak saya ada dekat semua apa benda. Nanti apa-apa call saya. Boleh 2 jam, macam tu 3 jam. Tak mahal pun dalam 200-300. Selalu kalau hantar dan teman, sebab kalau hantar tu dia ikut lokasi lah. 3 jam. 3 jam selalu dalam 200 lebih dekat 300. Lebih kurang. Yang mahal tu yang teman. Sebab lokasi tu dia macam Grab. Dia ambil Grab. Yang teman tu yang mahal. Teman dengar sampai jumpa dengan doktor pun dia ada kat sebelah kan. Macam tu. Kadang kalau bapak saya perlukan, kalau bapak saya perlukan dulu, memang mak saya pun ikut sama. Saya ikut sebab dia perempuan kan. Kadang bapak saya perlu pergi hospital, saya tak boleh. Tapi saya minta tolong dia, tapi mak saya akan ada sekali lah teman. Tapi bila masuk jumpa doktor tu, dia akan sebelah. So bapak saya kadang dia tak reti sana dengan SP kan. So ada servis-servis yang macam tu. Okay. So sebenarnya di sini ada saya. Servis tu kat mana? Macam saya, mula-mula dapat tahu benda tu adalah through online. Dan dia adalah bermula dengan bila kita PKP. Dia bermula dengan tu, PKP. Saya start guna benda tu. Nak belajar kat mana? Nak dapat CJ. Oh, kos. Yang itu kena. Okey. Kena cuba tengok ada tak college community ke apa yang ada kos penjagaan orang tua. Kita panggil caregiver. Ada. Dia ada. So dia boleh jadi bekerja sendiri ataupun bekerja dengan orang lain. Dia macam tu. Kan? Sangat bagus lah. Kan? Sangat bagus. Ya. Saya buat tapi saya tak ada sikit. Dia ada. Masa arwah bapak saya di hospital, saya ambil seorang jaga hospital. Yang itu memang sertifikat macam dia ada nurse punya tu sekali lah. Dia kena ada sijil. Kenapa? Saya senang je. Kita nak dunia, kita nak akhirat. Kita nak dunia, kita nak akhirat. Saya senang je.
Okay, saya senang. Sama juga dengan student saya, cikgu kan. Dia macam, doktor, kerja penat-penat, ajar, kena marah lagi dengan mak bapak, gaji tak ni. Saya cakap, awak nak dunia ke awak nak akhirat? Yang akhirat yang awak tak nampak. Yang itu yang sibuk sangat yang nampak kat mata. Saya cakap, ajar anak orang ikhlas. Sebab apa? Kalau saya bukan satu saya sebagai seorang cikgu, saya kena ajar anak orang ikhlas dan sebaiknya. Sebab saya tak akan boleh jadi cikgu pada anak saya. Orang lain yang kena jadi cikgu anak saya. So saya nak pastikan orang treat anak saya macam mana saya ajar anak orang. Itu saya punya prinsip. Ya. Setiap orang ada prinsip masing-masing, ada belief masing-masing. Kan? Kita tengok betul. Itu pun kita dah hilang rindu dah. Kita dah hilang rindu dah nama ayah. Itu kita. Orang lain ada lain pula. Kita Islam kan, orang Islam. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, saya stop dekat sini. Kalau ada apa-apa, boleh hubungi saya, boleh dapatkan nombor dekat Dr. Rahimah. Okay, tak ada masalah insyaAllah. Okay. Dah saya dah hantar dekat tadi, PDF dah hantar. Saya dah hantar lagi. So itu sikit-sikit lah. Okay, saya. Ya. Kos. Macam mana? Kos untuk sertifikat. Selalunya dia tak ada name. Sebab dia kalau kos macam tu, dia ada level. Level 1, level 2, level 3 macam tu. Dia ada level-level. Kalau kita juga UTM, saya ada panggil My Aging punya. Tapi saya tak pasti dia orang ada kos ke tak. Saya tak tahu. Itu saya tak pasti. Saya tak pasti. Dapat. So terima kasih semua. Ya, terima kasih. Okay. So saya harap saya dapat membantu. Boleh nampak? Perniagaan. Okey. Tak apa, buat sama pun tak apa. Boleh, tapi produk kita tu kita akan asyik dulu lah produk yang ni boleh apa. Produk yang ni, tapi segmen pelanggan tu segmen yang sama ke segmen yang lain? Kalau yang sama, tak apa. Kostum kita bagi dulu, kita tengok dulu, bagi dulu. Yang kostum yang ini, sebab kalau pekerja orang yang sama je kan. Dari segi bahan lah mungkin biasa. Okay. Ya, betul. Dan satu saya suruh nak tengok ni. Saya orang bisnes, saya suka tengok ni. Kan? Saya suka tengok ni. Tadi bila datang cakap, okay, sebab ini adalah salah satu cara lah. Jadi kita nak mula-mula. Tapi kira tak berapa costing? Kira tak? Berapa cost untuk semua ni? Kira. So tahu, boleh tahulah. Bila saya jual dekat mana, lepas tu dia ada dah untung. Dia kena kira betul-betul lah. Kan plastik semua tu kena kira. Kalau bahan dalam tu je, plastik-plastik tu, tali-tali tu semua kita kena kira. Sebab kita boleh tahu berapa kita untung. Daripada harga kos, berapa puan naikkan margin? Tapi jangan tanya ada untung lah. Ada untung. Sebab kadang-kadang orang jual ada untung, tapi sikit. Sebab apa? Costing dia tak pandai kira. Untuk kami letak kedai kan. Kedai dah makan. Yang tu lagi. Ya. Dia kira harga kos. Okey, paling minimum kena naikkan dia lebih daripada harga kos. Itu adalah harga minimum. Harga atas, jangan bawah. Kalau bawah, nanti tak ada. Kalau 30 tu pun rendah sekali. Kalau bisnes 50 sekali.
Okay, so thank you semua-semua. Kalau ada apa-apa kita boleh berborak-borak dan berbincang insya-Allah kalau ada masa. Terima kasih. Apa yang di bawah kumpulan Alida tu? Ada kat dapat nama dalam sekarang itu pasal tak? Dalam grup WhatsApp tu, yang lain dah share sebelum ni kan? Orang share kan? Nama belum. Share. Maksudnya dia dah share kat lain. Cuba masuk dekat WhatsApp. Share juga. Siapa letak Alida, tadi letak Sabita dah balik dia dah antara kan letak Alida boleh. Kita dah bagi-bagi nama. Bagi-bagi nama dia Ros Afiza. Dari Ros Afiza. Hati-hati kita. Selain tadi tak komitmen. Dia nama-nama ni. Saya tak share, saya dah dapat nama. Okey. Ini yang kumpulan pertama kita ada Bapak Dr. Nas, kita ada Siti Nur Azni, Ibrahim, Fazlina, Zamalia dengan Nur Fazina. Ada tak sini orangnya? Ada. Hari ni Dr. Nas nanti kat sekolah kami tengok ada projek kita sebab kita boleh gambar tu kan. Ini jumpa. Yang kedua Puan Anis yang biasa yang corona itu kan, yang Puan Anis tadi pergi makanan je. Bawa Puan Anis, Nur Christina, Nerwita, Ezlin dengan Audriana Mumtaz. Ada tak Audriana ni? Sebab kita tak dapat. Bukan. Okey, bawa lagi. Kita ada Puan Rosina, Rosdani, Hidayah, Hizma, Rosalia dengan Adina. Okey. Dengarkan Puan Ros tak ada di. Ya, lepas tu kita ada Puan Nur Hayati, Puan dekat sebelah. Kita ada Siti Aminah, Roslina, Sarifah, Junaidah, Syarike. Ada? Ada ke mana? Nanti kan ada. Apa tu Puan Yati, Puan dekat sebelah. Dr. Syarifah Intan ingatkan sebelum kita buat yang mula-mula tu yang ada kan? Si beng-beng yang dua. Syarifah Intan. Mazira, Nur Asma Diana, Asma Aina dengan Suryati Jantan. Nanti saya share kat boleh add dengan buat WhatsApp dulu untuk add mentor. Lepas tu Dr. Alida ni Ustaira, Nur Aini, Nur Indra Teruka, Idawati. Di mana? Nur Anissa berada di belakang. Kita ada Farida, nama Nur Syahriza belakang. Okay. Dr. Masina tadi bawa dia Marina, Siti Fatimah, Minaji, Nur Sasnida. Itu. Okey. Dr. Jazihan belum dilepas. Dr. Jazihan dah dapat lagi satu lab dia belajar dia ketik online ada orang IT. Dr. Jazihan, Khadizam, Fadzawati, Nur Dasika, Nur Sila. Lepas tu nama